Lelaki berasal dari Sabah antara individu ditahan dalam serbuan di sebuah spa dan kesihatan yang disyaki menjadi lokasi lelaki songsang berkumpul serta melakukan aktiviti tidak bermoral dalam serbuan di sebuah premis di Taukit di sini pada 28 November 2025. Operasi bermula jam 8 malam itu dijalankan oleh bahagian di 7 ibu pejabat polis kontingen Kuala Lumpur bersama Dewan Bandaraya Kuala Lumpur dan Jabatan Agama Islam Wilayah. Persekutuan susulan risikan selama 2 minggu. Tinjauan mendapati premis terbabit beroperasi di tingkat 2 dan 3 sebuah bangunan rumah kedai. Tingkat bawah premis itu diubah suai sebagai gimnasium manakala tingkat atas dijadikan sauna dan jacuzzi. Lebih mengejutkan, premis itu turut menyediakan bilik khas dark room untuk pengunjung melampiaskan nafsu. Difahamkan, ahli pusat itu diminta untuk menanggalkan pakaian dan diberikan tuala berwarna putih sebelum dibenarkan naik ke tingkat atas. Malah ketika serbuan, beberapa pengunjung didapati sedang menikmati jacuzzi dan sauna tanpa seurat benang sebelum menyedari kehadiran pihak berkuasa. Hasil serbuan, seramai 201 individu ditahan termasuk 7 pekerja premis. Seramai 24 warga asing ditahan manakala selebihnya warga tempatan, termasuk 17 penjawat awam berusia 19 hingga 60 tahun. Polis turut merampas kondom dan beberapa barangan berkaitan aktiviti tidak bermoral. Premis itu dipercayai beroperasi setiap hari sejak 8 bulan lalu dan disyaki mempromosikan aktivitinya melalui media sosial. Apa di atas? Mana? Duduk. Stay. Diri. You berdiri. Stand up. Ada lagi? Tak apa. Macam. Ni pintu apa ni? Pintu apa ni? Ambil je. Ada yang terpanjang ke? Ada yang panjang ni. Ni kondom. Pak, tengok. Kondom. Stay. Ni. Sini sikit. Jangan rapat dengan pintu keluar. Sini. Ni. Tu, belakang buat apa? Buat apa? Bang, keluar dari sini. Keluar dari kitchen. Keluar dari kitchen. Keluar daripada kitchen.